Yang semayang raya perempuan disuruh mari walaupun sedang period. Itu kelebihan nak semayang hari raya. Nampak korang kat gini? Period. Sunat juga Nabi kata yang tak ada tudung bagi pinjam tudung. Yang uzur mari juga. Lepas tu dia tak ada period nak mayang ganda. Tanya. Iwak order dia. Biarlah. Hak period tu bukan suruh mari semayang. Bak Nabi kata iza ra'atil dama, bila kamu melihat akan darah pada isalah, maknanya orang haid tak boleh mayang. Dah tu suruh mari semayang kat semayang raya. Mari berhimpun masa orang semayang raya dan berkhutbah, mengambil barakah, tumpang berkat solat hari raya. Faham lagi?